Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ni adalah pada 12 Jun 2026 dan video ni saya record lambat sikit sebab saya agak busy sikit pada pagi tadi seperti ini. So, saya nak kongsikanlah kepada anda untuk apakah outlook yang kita akan jangkakan untuk next week lah, we can say next week. Which is sekarang lah 5.30. So, sekarang ni first of all, untuk yang mengenali saya, Vin Haziq, anda jangan lupa untuk dah subscribe belum? Kalau belum, saya mohon sangat untuk subscribe, like, komen dan share jika video saya memberi manfaat kepada anda. So, without further ado, kita melihat kepada FCPO kita lah. Baik. So, untuk FCPO at the moment, kita boleh nampak ianya pagi tadi dia dah gap down. Okay, pada pagi tadi dah gap down. Bila dah gap down dekat sini, apa yang anda nampak sebenarnya? Okay, dia dah gap down dekat sini. Apa yang anda nampak adalah ianya sebenarnya telah pun anda tukarlah kepada line chart. Tengok dekat atas tu, ada nampak satu macam line ni, tekan line chart. Anda dah nampak dah ianya dah pun pecahkan support, break should be now become resistant lah. So trend line line uh, sep- dia punya structure tu dah dipecahkan, which is meaning said yang kita predict untuk adanya semalam kita nak kata fake out kat sini kan, dah berlaku dan harga pun dah turun, something like that. Okay, so kita tak naklah harga yang sebelum. Kita nak melihat kepada current movement, harga semasa ni. Okay, untuk harga semasa ni, kita melihat harga semasa, harga dah drop memecahkan. I can say this one adalah swing point sebelum. Okay, dia memecahkan swing point sebelum. So dekat sini, volume, kita lihat volume ni besar, mengecil, kemudian ada bullish candle dengan volume I can say adalah. Dia taklah perfect but adalah volume tu. So we can say now seller ni kebanyakannya dah mula taking profit. Dekat support ni dah pecahkan, dia dah mula taking profit seller. Dah mula taking profit dengan buy ataupun mungkin ada buyer dah mula masuk ke market. Okay, logiknya dekat situ. Okay, bullish candle, volume ada. So, buyer dah mula masuk market. So, apa yang anda boleh lihat sekarang ni, kemungkinan dekat sini akan ada reaction. Dekat sini. Okay. Reaction mungkin untuk rebound lah. Okay. Reverse. Rebound. Okay. Sekarang ni kalau anda cuba untuk, kalaulah anda nak cubalah tarik pitchfork macam semalam. Macam semalam kita tarik pitchfork, betul tak? So, sekarang kalau kita nak cuba tarik pitchfork, kita angkat dia pada sini. Letak. Kita tarik dari sini. Tekan dekat bawah. Low ni. Kita ambil dekat swing point yang kat atas ni. So, kemungkinan harga sebenarnya sedang bereaksi di level yang penting. Di sini juga. Sedang bereaksi di situ. Dan apa yang ada sekarang ni adalah kita ada candlestick pattern inside bar. Okay? Candlestick inside bar. This one. Tapi inside bar ni berada di support. Okay? Berada di support. So sekarang ni inside bar ni lagi cantik, anda kena tunggu confirmation. Kalaulah dia break ke atas, going for buy lah. Tapi kalau dia break ke bawah, biasanya looking for sell kan. Tapi saya berhati-hati sedikit. Saya lebih suka kalau dia break ke bawah ni, saya lagi suka dia akan close balik ke atas. At least dekat 50% ke, untuk saya going for long. Sebab nak kata, sekarang ni dia berada di kawasan-kawasan yang agak penting untuk dia rebound. Untuk rebound ke atas lah. Sebab kita boleh tengok kat sini ada weakness sedikit. Volume buy pun dah mula ada. So, kemudian dekat pitchfork ni pun dia berada di kawasan-kawasan yang penting. Kawasan-kawasan middle line. Kemungkinan akan ada retracement. Okay. So, sekarang ni kita nak menunggu price action ini. Kita nak menunggu inside bar ni ke mana ia pergi. Adakah ianya berlakunya fakey? Fakey ni meaning said dia ada cucuk jarum ke apa ke bawah, dia close back atas, 50% of the body. Kalau fakey ni berlaku, dia indicates bullish. Okay? Jika berlaku lah. Okay, jika tak berlaku, dan sekarang ni 15 minit, lagi 2 candle je pun. Lagi 2 candle je kita nak tunggu ni. Tapi,
which is tak boleh nampak lah pun sekarang. Ataupun nanti minggu depan, dia gap up. Minggu depan dia close above. So kalau dia close above kat sini, so which is meaning said level-level ini adalah level-level penting untuk ianya ke uptrend lah. Menjadi kawasan-kawasan support, kawasan-kawasan sokongan. We can say as simple as that. Alright. So for me, for now, for those yang looking for short, I can say to be berhati-hati. Kalau you guys dah short since daripada semalam ke atau since daripada structure ni pun dah okay lah. And for now, kita ada price action dekat sini, inside bar. We need to monitor breakout seterusnya di mana, dan adakah anda nak participate for apa. Kalau for short, for me still berhati-hati. Kalau for long, you need to tunggu for confirmation like fakey ataupun ke dia breakout ke direction yang sama. Okay? So, semoga bermanfaat. I hope you learn something. Kita tengok nanti update akan datang macam mana. Okay, terima kasih. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bin Haziq. Terima kasih.